Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Farah Husna dan saya daripada kelas 4-1. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang 3 jenis makanan tradisional di negeri Pahang. Jadi apa tunggu lagi? Mari kita saksikan. Negeri Pahang Darul Makmur merupakan negeri yang terbesar di semenanjung Tanah Melayu. Negeri Pahang merangkumi kawasan seluas 35,965 km persegi, terbahagi kepada 11 buah daerah pentadbiran iaitu Pekan, Kuantan, Rompin, Maran, Berah, Jirantut, Temerloh, Rauk, Bentong, Lipis dan Kemiren Highlands. Jumlah keseluruhan penduduk di negeri ini kira-kira 1.75 juta orang dengan kepadatan penduduk seramai 48.6 orang bagi setiap kilometer persegi. Sambal hitam belimbing buluh merupakan makanan tradisi yang diwarisi sejak turun-temurun. Ia sangat popular di negeri Pahang kerana memiliki keistimewaan rasanya yang tersendiri. Pada zaman dahulu, sambal ini dicipta agar makanan itu boleh bertahan bagi tempoh yang lama. Bahan-bahan utama dalam penghasilan sambal hitam ialah belimbing buluh dan ikan bilis. Proses pembuatannya boleh dikatakan memakan masa yang panjang dan agak rumit. Di sini kita boleh melihat proses pembuatan sambal hitam. Selepas belimbing buluh tersebut dicuci dengan bersih, kita perlu merebus belimbing buluh tersebut dengan garam sehingga belimbing buluh tersebut menjadi kehitaman. Kemudian, kita perlu menyediakan bawang merah, ikan bilis dan cili padi untuk dikisar halus secara berasingan. Kemudian kita letakkan minyak secukupnya. Seterusnya kita letakkan bawang merah yang telah dikisar tadi serta cili dan ikan bilis. Tidak juga dilupakan belimbing yang telah kita rebus hingga menjadi kehitaman. Kemudian kita letakkan gula secukupnya dan teruskan mengacau sehingga sambal kering bertukar menjadi gelap. Kemudian siap untuk dihidangkan. Selain boleh dijadikan perisai dalam makanan, sambal hitam belimbing buluh enak dimakan bersama nasi putih, pulut, lempeng dan seumpamanya. Makanan tradisional yang kedua ialah sambal kulit sisir. Sambal kulit sisir antara hidangan tradisional yang semakin dilupakan. Antara penyebab hidangan ini semakin dilupakan kerana harga pasaran kulit sisir pada masa kini agak mahal. Namun, ia tidak seharusnya dijadikan penyebab untuk melupakan hidangan tradisi ini. Sambal kulit sisir ini menggunakan bahan-bahan yang begitu mudah untuk didapati. Selain kulit sisir, beberapa bahan seperti cili kering atau cili padi yang dikisar, bawang merah dan bawang putih, telur, garam dan gula turut digunakan. Proses pembuatan sambal kulit sisir ini amat mudah dilakukan. Pertama dengan mencuci bersih kulit sisir, kemudian bahan-bahan seperti bawang dan cili kering akan ditumis terlebih dahulu sehingga naik bau. Kemudian kulit sisir dimasukkan bersama telur, garam dan gula pula akan dimasukkan dan digaul rata. Dan siap dihidangkan. Makanan tradisional yang ketiga ialah kuih tiga beradik tradisi Pahang. Nama kuih ini ialah kuih badak kubang, kuih pena dan kuih dodol kukus. Kuih ini dikatakan tiga beradik kerana bahan pembuatannya lebih kurang sama iaitu menggunakan santan pekat dan tepung pulut. Lazimnya pembuatan kuih dimulakan dengan membuat dodol kukus yang mempunyai tahi minyak iaitu sisa parti santan dari proses membuat minyak kelapa yang turut dihasilkan sendiri kerana prosesnya lebih mudah berbanding dua lagi beradik. Selepas itu, ia disusuli dengan badak kubang iaitu tepung pulut yang dibulatkan dengan inti kelapa. Diikuti kuih pepena yang diperbuat daripada tepung pulut dibentuk menjadi seakar-akar bintang sebelum kedua-duanya kuih disusun di atas daun pisang dan disiram dengan santan sebagai kuah. Walaupun kedua-duanya menggunakan santan, namun rasa santannya berbeza. Santan untuk badak kubang hanya berlemak, manakala santan kuih pepena manis dan lebih beraroma kerana dicampurkan dengan air perahan daun pandan. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, makanan tradisional perlu terus dikomersilkan hingga ke arena yang lebih tinggi agar nama negara Malaysia akan terus mekar dan terpelihara.